Buset. Okey, sini ada. Okey, aku pun baru tahu sekarang ni dekat sini rupanya ada asrama. Lama guys, berpokok. Bangunan lama guys. So hari ni kita jalan-jalan sikit. Kak, pergi ke mana kak? Kak, gimana kak? Jalan-jalan gimana kak? Oh, anti jual lah. Oh. Suasana pemandangan pagi. Di sebelah tepi sungai Kelantan. Okay, jom kita mulakan sesi perjalanan kita. Projek Kota Baru. Di sebelahan Masjid Muhammadi. Pintu gerbang melambangkan negeri Kelantan. Ada Al-Quran di atas tu. Pintu gerbang melambangkan negeri Kelantan. Ni projek dekat Kota Baru sedang berlangsung sekarang. Masih belum siap lagi. Nanti kita tengok AC-nya selepas siap. Tengah membina projek. Menaik taraf Bandar Kota Baru menaik taraf Bandar Kota Baru. Hello. Okey, dekat sini kita ada satu kopi tiam kopi tiam. Mana yang nak makan breakfast pagi, roti bakar, telur masak separuh, boleh datang sini. White House Kopi Tiam. Breakfast pagi. Sedap. Basuh kereta-kereta je tu. Oh.
Kau cuma tanyakan kembali rasa yang ku tidak mati seperti hari tengah saat semua di sini. Coba kau tanya kembali yang kembali. Tinggal mati. Ni bangunan lama JPN JPN. Wisma tempat nak buat IC ke apa semua. Boleh datang sini ya. IC ke pasport ke boleh datang kat Wisma ni ya. Wisma JPN Kota Baru, bangunan yang lama.